Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Afif bin Muhammad Sharifuddin daripada Sekolah Menengah Raja Dr. Nazrin Shah. Pada video kali ini, saya akan membentangkan hasil inovasi ciptaan saya iaitu inovasi PDP Project ID IP122 yang bertajuk Table Memo Game. Keterlarutan garam dalam air merupakan salah satu konsep asas dalam subtopik garam yang perlu dikuasai oleh pelajar bagi memahami proses tindak balas kimia dan aplikasi dalam kehidupan seharian. Walaupun konsep ini kelihatan mudah, pelajar sering menghadapi cabaran untuk mengingati senarai garam terlarut dan tidak terlarut disebabkan oleh bilangan senarai yang banyak dan nama sebatian yang hampir serupa seperti yang saya tunjukkan dalam jadual ini. Kegagalan untuk menguasai pengetahuan ini bukan sahaja menjejaskan kefahaman pelajar dalam topik garam, malah memberi kesan kepada topik-topik lanjutan seperti penghabluran, kualitatif garam dan penitratan dalam sukatan pelajar kimia tingkatan 5. Oleh itu, pendekatan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif dan menyeronokkan amat diperlukan untuk membantu pelajar mengingati senarai garam dengan lebih berkesan. Bahan projek ini adalah daripada permainan table ball yang terdapat di pasaran kita dan telah diubah menjadi permainan pendidikan yang berkonsepkan ingatan ataupun memori yang menyeronokkan dan memberi peluang kepada pelajar yang mempunyai cara pembelajaran jenis kinestetik. Pelajar sering gagal mengenal pasti jenis garam yang larut dan tidak larut dalam air semasa menjawab soalan peperiksaan, yang menyebabkan mereka melakukan kesilapan dalam soalan, aplikasi dan analisis. Kekeliruan ini berpunca daripada kaedah pembelajaran tradisional yang kurang berkesan serta ketiadaan alat bantu mengajar yang interaktif dan menarik dalam mengukuhkan pemahaman mereka terhadap konsep keterlarutan. Tanpa pendekatan yang lebih kreatif dan menyeronokkan, pelajar cenderung untuk hilang minat dan menganggap topik ini sukar untuk dipelajari. Objektif inovasi ini adalah untuk membantu pelajar mengingati garam terlarut dan garam tidak terlarut dengan lebih mudah dan menyeronokkan. Yang kedua, bagi meningkatkan penglibatan pelajar semasa pembelajaran topik garam. Dan yang terakhir, untuk menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif dan aktif di dalam kelas. Ciri-ciri inovasi yang pertama, ia bersifat interaktif. Permainan ini melibatkan pelajar secara aktif melalui aktiviti berasaskan bola dan papan gawang yang mendorong mereka berfikir, berkomunikasi dan membuat keputusan secara cepat dan tepat. Yang kedua, ia mesra pelajar dan mudah digunakan. Reka bentuk permainan yang ringkas, padat dan mudah difahami membolehkan semua peringkat pelajar bermain tanpa tekanan sekaligus memperkukuhkan ingatan tentang garam, terlarut dan tidak terlarut. Yang ketiga, ciri-ciri adalah bahan mesra dan kos rendah. Bahan permainan ini hanya memerlukan papan permainan dan bola yang boleh dihasilkan menggunakan bahan kitar semula dan menjadikannya mudah untuk dihasilkan dan mesra bajet. Seterusnya, meningkatkan penguasaan konsep, soalan dan jawapan yang disusun dalam permainan membantu pelajar menguasai fakta keterlarutan serta konsisten berbanding kaedah hafalan konvensional. Dan yang terakhir, merangsang pembelajaran kolaboratif. Permainan ini direka untuk dimainkan dalam kumpulan ataupun secara berpasangan, memupuk sifat kerjasama, komunikasi dan perbincangan antara rakan sekelas semasa proses pembelajaran. Bagi cara bermain adalah sangat mudah. Yang pertama, pelajar boleh dibahagikan kepada 2 kumpulan kecil ataupun boleh dimainkan secara berpasangan. Jadi setiap kumpulan diberikan 1 set bola yang bercampur tanpa jawapan. Setiap kumpulan diberikan kategori kumpulan sama ada garam terlarut ataupun garam tak terlarut. Berdasarkan pengetahuan mereka, kumpulan harus memasukkan kategori yang mereka dapat ke gawang yang berada di tengah. Pelajar dibenarkan berbincang sebelum membuat keputusan. Masa permainan adalah selama 2 minit ataupun yang mana yang lebih pantas setelah semua bola masuk ke dalam gawang. Setelah tamat, pengadil akan mengira markah berdasarkan kategori garam yang telah dimasukkan ke dalam gawang dengan betul. Markah juga akan ditolak sekiranya salah.
Di akhir sekali, pelajar dapat mengulang kaji semula senarai garam terlarut dan tidak terlarut berdasarkan keputusan permainan. Bagi impak ataupun keberkesanan inovasi, terbanyak 85% peningkatan markah dalam ujian pasca selepas bermain permainan ini. Dan 100% pelajar menyatakan bahawa permainan ini membantu mereka mengingati garam, terlarut dan tidak terlarut dengan lebih berkesan. Pelajar lebih berminat, lebih berdiskusi dan lebih yakin menjawab soalan berkaitan keterlarutan selepas menggunakan permainan ini dalam sesi pembelajaran. Seperti jadual yang ditunjukkan di bawah, pada ujian 1, grade mata pelajaran ataupun grade ujian sebanyak 6.36. Tetapi selepas tabel memory game dimainkan, saya memberikan ujian yang kedua dengan soalan yang sama, markah telah meningkat ataupun grade purata mata pelajaran meningkat ke 1.12. Okey. Jadi menunjukkan kesemua pelajar mendapat A dalam ujian keterlarutan. Untuk penambahbaikan inovasi pada masa akan datang, yang pertama, membangunkan versi digital atau aplikasi mudah alih untuk memudahkan akses pelajar di luar waktu kelas. Okey, seperti permainan game yang melibatkan digital. Yang kedua, memperluaskan kandungan permainan agar merangkumi topik dan juga mata pelajaran selain pelajaran kimia. Dan akhir lagi sebagai kesimpulannya, inovasi tabel memory game telah membuktikan keberkesanan dalam membantu pelajar menguasai konsep keteraturan garam dengan lebih mudah dan menyeronokkan. Permainan ini bukan sahaja dapat meningkatkan prestasi pelajar dalam ujian, malah berjaya mewujudkan suasana pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif. Dengan cadangan penambahbaikan yang bersesuaian, inovasi ini berpotensi dikembangkan ke peringkat yang lebih luas sebagai alat bantu mengajar yang sistematik dan berkesan dalam mata pelajaran kimia di sekolah. Sekian, terima kasih.